So, seterusnya kita tengok kepada theoretical yield. Okay, so ini adalah hasil teori. Oops, maaf, ejaan saya. Okay, so theoretical yield adalah bilangan yang awak boleh kira berdasarkan, kita boleh kira dan predict, ramalkan berdasarkan limiting reactant. Okay, so bila awak kira produk, awak kira amount of product berdasarkan limiting reactant, so itulah yang awak akan dapat sebagai theoretical yield. Okay, so itu kita panggil sebagai theoretical yield. Yang ini awak boleh kira. Okay, then this one is calculated, alright, by using limiting reactant. Okay, seterusnya satu lagi awak ada actual yield. So actual yield adalah amount of product actually obtained from a reaction. Okay, so actual yield mesti diberikan, adalah yang given, provided in the question. Okay, so actual yield awak tak boleh kira. Actual yield hanyalah yang dapat dalam eksperimen, dalam lab. Okay, so ini akan diberikan dalam soalan. Okay, so jangan awak pergi salah label pula. Alright, so actual yield yang diberikan contohnya adalah ini. Contohnya dalam soalan ni dia dah theoretical awak adalah 4 mol of HF, tapi yang awak dapat sebenar dalam lab hanyalah 3.5. Okay, so actual yield awak adalah this lah. Okay, tukar kepada mass. Okay, so daripada situ awak boleh kira percentage yield. Okay, percentage yield adalah awak bahagikan actual yield dengan theoretical yield dan awak darabkan dengan 100. Okay, so percentage yield adalah awak nak tahu how the percentage of actual yield to the theoretical yield. Okay, so percentage yield awak mestilah kena dapat kurang daripada 100 sebab actual yield biasanya adalah lebih sedikit daripada yang maksimum awak akan dapat. Okay, so theoretical yield dikira sebagai maximum amount of product, and then actual yield adalah yang awak dapat dalam lab. So yang ini diberikan. Okay, so bahagikan dan darab 100, dapatlah percentage yield. Okay, so awak boleh cuba soalan yang berkaitan dengan percentage yield. Masih step yang sama macam tadi. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada last sekali adalah purity of sample. So purity maksudnya adalah ketulinan, tulin. Okay, so this is the percentage mass of a specified substance in impure sample. So impure maksudnya yang tidak tulin lah. Okay, so purity of sample kita akan bahagikan yang pure substance bahagikan dengan mass yang tidak tulin, impure sample, darab dengan 100%. Okay, so contohnya dalam NaOH punya sampel awak ada 49.4 gram of sodium hydroxide daripada 50 gram of sampel. Total sampel awak 50 gram. So darabkan dengan 100. So ini adalah purity, ketulinan sodium hydroxide. Okay, so itu sahaja untuk kelas kuliah saya hari ini. Okay, terima kasih kerana bertahan sehingga habis. All the best untuk awak punya ujian diagnostik petang nanti. Okay, hopefully awak dapat jawab dengan baik. Dan juga saya harap selepas awak dah habis tamat tengok video ini, tolong isi Google Form yang akan saya berikan nanti. Okay, terima kasih.